Aku rasa pelik betul lah zaman sekarang ni kan. Tak tahulah pentadbiran apa macam sekarang ni kan. Macam haram jad. Oh, haram jad. Tengok budak sekolah sekarang ni kan. Banyak sangat isu budak sekolah sekarang ni. Dengan kes bulinya, kes rogol. Rogol beramai-ramai dalam sekolah. Satu lagi ni, kes bunuh dalam sekolah. Kau rasa kenapa punca dia? Mata terbeliak ni punca dia tahu. Ni sebab menteri Pluto ni punya hal ni. Kita tengok baliklah dasar kita ni, jangan sibuk nak beli apa ni, lencana bagai yang ada pin lah. Sibuk dengan lencana bagai semua ni yang berjuta-juta tu. Membazir tahu tak? Tengok cikgu sekarang ni nak rotan budak pun tak boleh. Kena report. Masuk lockup. Cikgu. Sebab itulah bagusnya aku sangat sokong tu tahu. Aku sangat sokong hukuman rotan kat sekolah tu. Dulu cikgu bebas nak berotan budak kat sekolah. Tengok, ada tak jadi macam kes sekarang ni? Tengok sekarang ni. Kau macam mana hak cikgu tu disekat oleh undang-undang kononnya yang bagus sangat tu kan. Nak ikut cara barat semua tu. Ni cara barat ni budak-budak boleh bersuara dengan senalenang. Apa jadi? Kes bunuh. Jangan sampai nanti satu hari nanti cikgu planet Pluto pula kena bunuh tahu. Jangan sibuk nak beliakkan mata, nanti mata terjojol keluar nanti.